Dalam bahagian pertama, kita bincangkan tiga perkara paling asas yang Liverpool perlu perbaiki: identiti, pressing dan mentality. Tetapi hari ini kita masuk ke lapisan yang lebih dalam kerana walaupun Liverpool berjaya memperbaiki semua perkara itu, masih ada satu persoalan yang perlu dijawab. Adakah skuad Liverpool hari ini benar-benar cukup lengkap untuk memenangi trofi besar? Kerana apabila saya melihat keseluruhan struktur pasukan ini, saya nampak satu perkara yang sangat jelas: Liverpool bukan kekurangan pemain berkualiti, Liverpool tidak kekurangan bakat, tetapi Liverpool mempunyai beberapa ketidakseimbangan dalam skuad yang boleh menjadi penghalang besar kepada impian mereka untuk kembali menjadi juara Premier League dan Champions League. Dan hari ini kita akan bincangkan tiga daripadanya. Tiga masalah yang mungkin tidak begitu ketara apabila Liverpool menang, tetapi akan mula menghukum mereka apabila musim menjadi semakin panjang dan semakin sukar. Keempat, Liverpool perlu menambah kelajuan dan ancaman di bahagian sayap. Kalau kita lihat kebanyakan pasukan terbaik dunia hari ini, mereka mempunyai satu persamaan. Mereka mempunyai pemain sayap yang boleh mengubah permainan dalam satu saat. Bukan 2 saat, bukan 3 saat, satu saat. Pemain yang boleh menerima bola, memandang pertahanan lawan dan mencipta masalah secara serta-merta. Real Madrid ada pemain seperti itu. PSG ada pemain macam tu, Manchester City ada pemain macam tu, Bayern Munich juga ada pemain macam tu. Persoalannya, adakah Liverpool mempunyai ancaman yang cukup di kawasan sayap? Pada pendapat saya, inilah salah satu persoalan terbesar yang perlu dijawab musim depan. Masalah pertama ialah banyak serangan Liverpool hari ini terlalu mudah dibaca. Apabila pasukan lawan mempunyai masa untuk menyusun pertahanan mereka, Liverpool sering bergelut untuk mencipta kelebihan. Mereka boleh menguasai bola, mereka boleh menguasai wilayah permainan, tetapi untuk membuka blok pertahanan yang rendah, mereka memerlukan pemain yang mampu melakukan sesuatu yang luar biasa, pemain yang boleh mencipta ketidakseimbangan, pemain yang boleh menewaskan lawan secara individu, pemain yang membuatkan pertahanan lawan terpaksa menggandakan kawalan terhadap mereka. Apabila anda mempunyai pemain seperti itu, keseluruhan pasukan akan menjadi lebih berbahaya, kerana apabila dua pemain lawan terpaksa menjaga seorang pemain, akan ada ruang terbuka di bahagian lain dan ruang itulah yang membunuh lawan. Liverpool perlu mencari lebih banyak profil pemain seperti ini, bukan semata-mata pemain yang rajin, bukan semata-mata pemain yang berdisiplin, tetapi pemain yang mempunyai kemampuan untuk mencipta kekacauan, kerana bola sepak moden semakin banyak ditentukan oleh pemain yang mampu menang situasi satu lawan satu. Satu lagi perkara yang saya rasa Liverpool perlu tambah ialah kelajuan sebenar. Bukan kelajuan ketika berlari tanpa bola sahaja, tetapi kelajuan ketika membawa bola. Kelajuan yang boleh mengubah transisi bertahan kepada menyerang dalam beberapa saat. Pasukan yang mahu bermain agresif dan menekan tinggi memerlukan ancaman seperti ini. Kerana apabila bola berjaya dirampas, anda perlu menghukum lawan dengan segera. Jika tidak, keseluruhan kelebihan daripada pressing tadi akan hilang. Jadi bagi saya, penambahbaikan pertama dari sudut skuad ialah Liverpool mesti menambah lebih banyak ancaman, kreativiti dan kelajuan di bahagian sayap. Kelima, Liverpool perlu menjadi pasukan yang lebih kuat secara fizikal di tengah padang. Ini mungkin isu yang kurang mendapat perhatian, tetapi sebenarnya sangat penting. Kalau kita lihat bola sepak moden hari ini, ia semakin fizikal, ia semakin pantas, semakin atletik dan semakin kejam. Dulu anda boleh mengawal permainan hanya dengan teknik, hari ini anda perlu teknik dan atletism. Lihat pasukan yang berjaya di Eropah, mereka bukan sahaja mempunyai pemain yang bijak, mereka juga mempunyai pemain yang boleh menang duel, menang perebutan bola kedua, berlari tanpa henti, menutup ruang dengan pantas. Inilah kawasan yang saya rasa Liverpool perlu tingkatkan, kerana terlalu banyak perlawanan musim lalu menunjukkan bahawa mereka boleh dikalahkan melalui kekuatan fizikal. Apabila lawan bermain lebih agresif, apabila lawan bermain lebih direct, apabila lawan bermain lebih pantas, Liverpool sering kelihatan bergelut, dan masalah ini memberi kesan kepada seluruh pasukan, kerana apabila midfield mula kalah pertarungan, pertahanan akan terdedah, serangan pula akan kelihatan bekalan buta dan seluruh struktur permainan mula runtuh. Sebab itu saya percaya Liverpool memerlukan lebih ramai pemain tengah yang mempunyai kombinasi berikut: tenaga, agresif, mobility, ketahanan fizikal. Tetapi saya bukan bercakap tentang pemain yang hanya pandai berlari. Saya bercakap tentang pemain yang boleh melakukan kedua-duanya, boleh bermain bola dan boleh bertarung, kerana apabila anda mahu bersaing dengan pasukan terbaik dunia, anda tidak boleh hanya menang dari sudut taktikal, anda juga perlu menang dari sudut fizikal. Satu lagi perkara yang menarik, apabila anda mempunyai midfield yang lebih kuat secara fizikal, anda juga akan dapat menekan dengan lebih agresif.
Dan ini kembali kepada perkara yang kita bincangkan dalam part 1, identity, pressing, intensity. Semuanya saling berkait. Jadi bagi saya, penambahbaikan nombor 5 ialah Liverpool mesti membina midfield yang lebih kuat, lebih atletik dan lebih sukar untuk dikalahkan dalam duel. Penambahbaikan ke-6, Liverpool perlu menyelesaikan masalah right back sekali dan untuk selamanya. Ini mungkin kedengaran seperti isu kecil, tetapi sebenarnya ia boleh memberi kesan besar kepada keseluruhan sistem pasukan. Dan bola sepak moden, right back bukan lagi sekadar pemain pertahanan, mereka adalah sebahagian daripada sistem serangan. Mereka membantu build up, mereka mencipta peluang, mereka memberikan kelebaran, mereka menyokong pressing, mereka membantu midfield, mereka membantu winger. Pendek kata, mereka melakukan hampir segala-galanya. Sebab itu, apabila sesuatu pasukan tidak mempunyai kestabilan di posisi ini, keseluruhan sistem boleh terganggu. Bayangkan satu situasi, anda mahu bermain pressing tinggi, tetapi fullback tidak cukup agresif. Tekanan pertama akan rosak. Anda mahu membina serangan dari bawah, tetapi fullback tidak cukup yakin dengan bola. Build up akan terganggu. Anda mahu mencipta overload di bahagian sayap, tetapi fullback tidak mampu menyokong serangan secara konsisten. Ancaman pasukan akan berkurangan. Sebab itu, Liverpool perlu mempunyai penyelesaian yang jelas, bukan penyelesaian sementara, bukan penyelesaian kecemasan, tetapi penyelesaian jangka masa panjang. Mereka perlu mempunyai pemain yang tahan lasak, konsisten, boleh menyerang, boleh bertahan sesuai dengan intensiti permainan yang mahu dibina. Lebih penting lagi, mereka perlu berhenti bergantung kepada penyelesaian sementara, kerana setiap kali anda terpaksa mengubah posisi pemain lain untuk menampung kelemahan satu posisi, anda sebenarnya sedang mencipta masalah baru di tempat lain. Itulah sebabnya saya melihat isu right back bukan sekadar isu satu pemain, ia adalah isu struktur, dan struktur yang tidak stabil sukar untuk memenangi trofi. Jadi selepas 3 lagi penambahan penting, kita boleh mula nampak gambaran yang lebih besar. Liverpool bukan sekadar perlukan motivasi baru, Liverpool bukan sekadar perlukan taktikal baru, Liverpool juga perlu memastikan skuad mereka mempunyai keseimbangan yang betul. Hari ini kita telah bincangkan bagaimana mahu menambah ancaman di bahagian sayap, bagaimana membina midfield yang lebih fizikal dan menyelesaikan masalah right back. Tetapi semua ini masih belum menjawab isu persoalan besar. Kerana walaupun Liverpool membeli pemain baru, walaupun mereka memperbaiki struktur skuad, masih ada satu faktor yang akan menentukan sama ada mereka kembali menjadi pencabar trofi atau sekadar pasukan yang bersaing. Dan faktor itu melibatkan pemain-pemain penting dalam projek Liverpool yang seterusnya. Dalam part 3 nanti, kita akan bincangkan bagaimana Liverpool boleh memaksimumkan pemain bintang mereka. Kenapa masalah set piece boleh menjadi pembunuh musim, dan perkara yang paling penting sekali, bagaimana Liverpool boleh mengembalikan hubungan istimewa antara pasukan dan penyokong. Kerana dalam sejarah Liverpool, apabila Anfield benar-benar bersatu dengan pasukan, perkara luar biasa boleh berlaku. Dan itulah yang kita bincangkan dalam bahagian terakhir ini. Kita jumpa dalam video yang seterusnya. Jangan lupa like, komen dan juga subscribe. You will never walk alone.